Memang geli gila, tak senang duduk. Okay gang, so today aku nak review satu filem yang bagi aku memang seram gila, very seronok lah bila tengok filem ni. Kepuasan tu ada lah bila tengok filem ni. Filem ni adalah filem Mummy, tapi dia bukan macam sambungan filem Mummy yang sebelum ni kan, kita tahun 19 something, lepas tu 2000 berapa entah. Bukan sambungan daripada yang the latest one is The Mummy yang Tom Cruise berlakon tu, tak. Ni adalah new punya movie untuk Mummy, so which is adalah Lee Cronin's The Mummy. So filem ni adalah filem yang didirect oleh Lee Cronin, iaitu director daripada filem Evil Dead Rise, and then diproduce oleh James Wan, dan studio yang bawa filem ni adalah daripada studio yang bawa filem Weapons. Based on nama pun kita boleh tahu macam mana best ni filem ni kan. So aku akan share dengan korang, is it best ke tak filem ni ataupun tidak. Let's go, kita akan pergi dulu lah. Aku akan cerita sedikit pasal dia punya synopsis about this film, this franchise. Menceritakan tentang apa. Cerita ni mengisahkan tentang family Cannon ni, which is ada Cannon, dan ada seorang wife dia dan dua anak, satu lelaki dan satu perempuan. One day tu, time anak dia main dekat rumah, dia telah dicolik oleh someone dan hilang, tak dapat dijumpai. Family dia ni pergilah jumpa polis untuk soal siasat, buat report semua kan, tapi tak jumpa. After 8 tahun, Katie ni pulang ke pangkuan family dia, tetapi Katie ni dijumpai dalam satu keranda purba. Keranda tu adalah sarcophagus kuno lah, yang umur dia dalam 3000 tahun. And then Katie dijumpai dalam keranda tu dan diri dia tidak tua dan dia look yang sama juga, tapi dia dijumpai dalam bentuk mummy. Bila dibawa balik ke rumah semua kan, Katie ni berkelakuan pelik dan tubuh dia, fizikal dia yang macam, kalau korang tengok trailer dia pun dah tahu macam mana kan. Banyak benda yang berlaku selepas dibawa balik Katie ke rumah. Itu saja dia punya sinopsis yang aku boleh share dengan korang. So kalau korang nak tahu apa yang terjadi dekat family Cannon ni dan apa yang Katie ni buat, is it Katie ni baik ataupun tidak, so korang kena tengok filem ni, Lee Cronin's The Mummy, dekat wayang yang terdekat dengan korang. Itu saja dia punya sinopsis. Kita akan terus pergi kepada dia punya review, dan aku tak sabar nak share dengan korang. Okay, so let's go, kita pergi kepada review. Welcome back to Movie Z Channel. So today aku akan share dengan korang filem yang aku rasa memang boom gila, sebab dia membuatkan aku tak boleh duduk diam dalam wayang, dalam hall. So filem ni adalah filem Lee Cronin's The Mummy. So filem ni macam aku cerita tadi, dia adalah director daripada Evil Dead Rise. So kalau korang suka Evil Dead Rise tu, korang akan suka this film. Dan producer dia adalah James Wan, and then studio yang buat filem ni adalah studio daripada filem The Weapons. Before aku start, aku nak thanks dulu pada Cinemagic dan Warner Bros Malaysia for inviting for the ticket untuk aku pergi ke premiere filem ni. And then let's go, kita pergi terus pada benda yang aku minat dulu dalam filem ni. And before that, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. And then back to the topic. Aku akan share dulu benda yang aku minat, which is first, benda yang aku minat dalam filem ni adalah dia punya storyline dan dia punya build up. Story arc dalam filem ni memang best gila. Dia cerita ni dia punya runtime is 2 jam 14 minit, agak lama, tapi storyline dia memang dibawa dengan baik. And then dia punya build up tu, dia membuatkan kita tertanya-tanya apa benda yang akan berlaku dekat family Katie ni. So macam mana Katie ni tertangkap semua. Benda tu di build up dengan cantik. Korang takkan rasa bosan bila tengok filem ni. Walaupun dia 2 jam 14 minit, it's really worth it bila korang tengok cerita ni. Itu first lah yang aku boleh share dengan korang. In term of dia punya storyline, dia punya build up, memang cun gila. And then the first. Nombor 2 pula yang aku boleh share dengan korang, benda yang aku suka adalah dia punya jump scare, dia punya camera shot dalam filem ni. Dua ni memang connected, membantu satu sama lain. Sebab jump scare dalam filem ni, kalau korang pernah tengok cerita James Wan, Conjuring semua, dia ada vibe-vibe tu. Memang nampak vibe-vibe tu dalam filem Lee Cronin The Mummy ni. And then jump scare dia pun lebih kurang macam Evil Dead Rise, Conjuring, all the franchise yang James Wan pernah bawa kan. So benda tu ada dalam filem ni. It's really best tau. Dan memang buat korang melompat dalam panggung wayang. Benda tu memang aku puji gila dalam filem ni. Sebab kita dah lama tak dapat filem yang macam ni, yang jump scare dia memang padu gila. And then camera work dia memang nice. Sebab dia ada a few shot yang memang depan dia fokuskan besar, tapi belakang tu ada orang lagi boleh nampak tapi kecil. So
benda-benda macam tu memang nice lah. Dia membantu naikkan rasa seram dalam filem ni. Itu second. And then the third one yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya gross, dia punya disturbing, dia punya scary, dia punya disgusting dalam filem ni memang buat korang tak duduk diam. Weh, aku dalam panggung yang tak pernah rasa macam ni, yang aku macam oh, shit, apa ni? Sampai macam tu. So korang boleh rasa lah bila korang tengok filem ni, korang akan react macam tu. Memang geli gila, tak senang duduk. Lagi-lagi scene, kalau scene yang aku akan highlight dalam filem ni adalah scene potong kuku. Korang kena tengok, korang kena fokus scene tu. Time dia potong kuku tu, ya Allah, memang ngeri. Korang kena tengok filem ni. Itu saja benda yang aku boleh share dengan korang, benda yang aku minat dalam filem ni. Sebab filem ni bagi aku memang puas. And then filem ni ditayang dalam IMAX. Korang kena tengok dalam IMAX untuk enhancekan lagi feeling tu bila tengok filem ni. And then for your info juga, filem ni 18 tahun ke atas saja tau. So dia memang gore, memang disturbing, memang disgusting. Budak memang tak boleh masuk. And then itu saja benda yang aku minat. But ada ke tak benda yang aku tak minat dalam filem ni kan? Actually dia adalah minor tau, benda yang aku tak minat dalam filem ni. Dia just a small thing je. Dia ada pada third act. Third act ni dia ada satu scene, ada 2-3 scene lah yang diorang menggunakan CG yang membuatkan aku rasa macam alamak, dia macam terlalu over tau. So bagi aku ada satu scene, 2-3 scene je lah dalam third act tu yang dia terlalu over use of the CGI, membuatkan benda tu tak nampak macam realistic. Bagi aku itu saja yang aku tak suka, tapi this is a minor thing je. But overall this film memang best, and then aku rasa this film akan fight untuk 2026 best international film aku. So kalau kau based on apa review yang aku bagi, so korang pun dah tahulah kan apa aku punya rating untuk this film kan. This film Lee Cronin's The Mummy aku bagi sebanyak 9/10. Filem ni memang worth it untuk tengok dekat wayang, lagi-lagi IMAX Hall. Itu saja yang boleh aku share dengan korang. Filem ni akan start tayang pada 16 hari bulan. Korang boleh pergi tengok ramai-ramai 16 April ni. Dan filem ni akan menjanjikan korang takkan duduk diam dalam hall. And then that's all. Thank you for watching my video sampai habis. Bye-bye.